Halo kawan, di mana jua Anda berada ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi kita di channel Rianda Aidil hari ini. Dalam video hari ini saya ingin menceritakan tentang sebuah kampung yang terletak di tengah kota Bandaraya Kuala Lumpur ya. Kerana kebelakangan ini banyak isu yang membayangi kampung baru Kuala Lumpur yang dianggap sebagai satu-satunya kampung orang Melayu yang masih kekal di tengah bandaraya kota Kuala Lumpur. Tetapi tahukah anda beberapa fakta menarik tentang kampung baru? Mari kita telusuri dalam video ini, okey? Okey kawan, sekarang saya berada di Jalan Raja Alang ataupun di Chowkit, Kuala Lumpur, dan ini juga merupakan masih dalam kawasan kampung baru ya. Dan namun kawasan ini sudah dibangun dan mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Tetapi ada sebahagian di dalamnya yang masih kekal seperti kampung ya. Kerana memang kawasan ini memang kampung orang Melayu yang dianugerahkan oleh Sultan dulu ya. Bagaimana ceritanya? Jom kita ikuti video ini sampai habis agar anda dapat memahami bagaimana sebenarnya terwujudnya kampung Melayu yang sampai hari ini masih kekal seperti kampung-kampung biasa ya, padahal dia terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Kampung baru terletak di tengah kota Kuala Lumpur. Sebenarnya telah ditubuhkan pada tahun 1899 dan merupakan penempatan orang Melayu yang terbesar di Kuala Lumpur. Kampung ini diwujudkan atas desakan-desakan orang-orang Melayu di masa itu atas pentadbiran British. Dan kampung baru sebenarnya mempunyai 7 buah kampung di dalamnya yang terdiri daripada Kampung Hujung Pasir, Kampung Periuk, Kampung Masjid, Kampung Pindah, Kampung Paya, Kampung Atas A dan Kampung Atas B. Sultan Selangor ketika itu iaitu Sultan Alauddin Sulaiman Shah Raja Muda Musa ataupun juga disebut Sultan Sulaiman telah mengurniakan kawasan kampung baru sebagai penempatan orang Melayu pada tahun 1899. Kawasan kampung baru yang merupakan tanah kurniaan berstatus hak milik kekal dengan sekatan kepentingan yang telah ditetapkan. Sekatan kepentingan tersebut adalah tanah itu tidak boleh dijual dan tidak boleh diduduki oleh orang bukan Melayu. Kampung baru adalah diwujudkan melalui Akta Rizab Melayu yang menetapkan kawasan ini hanya untuk orang Melayu bagi melindungi budaya dan warisan Melayu di tengah perkembangan pesat kota Kuala Lumpur. Tanpa tindakan Sultan Selangor ketika itu, mungkin penjajah British telah menyingkirkan orang Melayu ke pinggir Kuala Lumpur. Kampung baru dikelilingi bangunan pecakar langit adalah kawasan tanah rizab Melayu yang nilai hartanah terlalu tinggi ataupun mahal. Keadaan ini dengan sendirinya menjadikan kampung baru sangat bernilai dari sudut komersial. Perkampungan awal orang Melayu di Kuala Lumpur ini terlihat seperti pulau di tengah-tengah pembangunan tinggi di sekelilingnya. Selalu diintai dengan cadangan-cadangan untuk memajukan. Hakikatnya disebabkan nilai tanah yang terlalu tinggi sampai hari ini kampung Melayu masih kekal seperti dahulu.
Kalau dilihat dari puncak Menara Kuala Lumpur, Kampung Baru seolah-olah dipagar dengan bangunan tinggi ataupun bangunan percakar langit. Maknanya tidak ada siapa yang boleh menceroboh ataupun mengambil Kampung Baru daripada waris orang-orang Melayu. Sultan Selangor ketika itu berpandangan jauh tentang masa depan orang Melayu di Kuala Lumpur. Bukan saja ketika itu, malah berabad-abad ke depan. Walaupun sejak 1 Februari 1974 Kuala Lumpur menjadi wilayah persekutuan, namun hasrat Sultan Selangor ketika itu perlu dipertahankan. Kalaulah tidak ada sekatan-sekatan tertentu, misalnya tidak boleh dijual kepada bukan Melayu, mungkin orang Melayu sudah tidak ada tanah di pusat bandaraya Kuala Lumpur. Ataupun mungkin Kampung Baru sudah jadi seperti Bukit Bintang dan sekitarnya. Dan beginilah cerita, sekelumit cerita tentang Kampung Baru yang kini di sekeliling wilayah Kampung Baru ini telah berdiri bangunan tinggi, namun Kampung Baru tetap alami seperti dahulu kala. Meskipun ada tempat-tempat ataupun pojok-pojok yang telah dibuat bangunan tinggi. Namun kita masih dapat melihat rumah-rumah papan yang masih berdiri teguh di Kampung Baru ini, walaupun di sekelilingnya sudah dipenuhi dengan bangunan-bangunan pencakar langit. Namun Kampung Baru tetap seperti dahulu dan masih ada rumah-rumah papan yang kita lihat di sini. Dan semoga satu saat nanti kawasan ini akan menjadi kawasan maju seperti mana di sekeliling Kampung Baru ini.